Okey guys, untuk korang yang suka record video tapi korang jadi tak duduk diam, korang suka bergerak ke kiri ke kanan dan korang nak kamera tu ikut korang tapi korang tak nak download apps, lepas tu kena install apa semua bagai tu. Ini adalah TNW P08 yang korang boleh dapatkan dalam link dekat bawah dan korang boleh beli, lepas tu korang boleh terus gunakan tau. Okey, benda ni dia ada kaki tau. Kaki ni korang boleh pasang, korang boleh buka juga. Kalau korang nak gunakan tripod yang panjang boleh juga. Yang penting tripod tu kena gunakan skru 1/4. Macam aku gunakan tapak dia je. Tapak ni pun dia ada bagi juga. Jadi lepas korang pasangkan tapak dia, korang boleh masukkan phone korang macam ni. And then korang boleh terus onkan dia dengan cara tekan button ke atas ni. Tekan lama-lama sampailah button tu jadi warna hijau macam ni hak kelip-kelip. Okey, kelip-kelip ni menandakan dia tengah cari muka kita. Okey, once dia jumpa muka kita, kita tegakkan sikit. Dia dah jumpa muka aku dah. Lepas tu korang boleh berjalan ke kiri ke kanan dan diikut. Nampak tak kamera ni diikut ke kiri ke kanan. Tak payah nak download apps apa semua, tak payah nak connectkan dengan Bluetooth, kecuali kalau korang nak connectkan Bluetooth dengan dia punya remote shutter ni, boleh connectkan dengan Bluetooth saja. Tapi tak perlu download apps apa-apa, boleh terus record video sambil bergerak ke kiri ke kanan dan dia akan follow cantik je. Tak kisahlah kau nak gunakan kamera belakang ke kamera depan ke, boleh sahaja. Contoh macam ni, tak ada kamera kan, tak ada handphone kan, dia still akan ikut bila dia jumpa muka kita. Kalau kita nak suruh dia stop, kita boleh cakap dengan dia, stop, tak nak dah, jangan ikut muka aku. And then dia akan stop. Kena bagi tangan macam ni. Kalau nak bagi dia ikut, kita kena suruh dia ikut dengan cara kita buat sign OK. OK, ikut muka aku sekarang ni. Dia dah ikut muka. Nampak dia bergerak ke kiri ke kanan kan? Macam tu. Serius, harga dia agak value juga untuk korang yang suka buat konten. Yang penting, beli satu, standby dekat rumah. Lepas tu terus boleh buat konten tanpa perlu kita hire fotografer ataupun kita minta kawan-kawan kita pegangkan kamera. Suruh mesin ni je yang buatkan semua kerja tu. Mantap kan?